Korang tahu tak, di Maldives, ada satu fenomena semula jadi yang dipanggil Sea of Stars. Paling terkenal di Vadu Island. Fenomena ni berlaku sebab kewujudan plankton mikroskopik yang dipanggil dinoflagellates. Bila ombak menghempas pantai atau bila kita pijak air waktu malam, plankton ni akan bertindak balas dan mengeluarkan cahaya biru. Cahaya tu terhasil daripada tindak balas kimia dalam badan mereka, melibatkan molekul bernama luciferin. Ia sebenarnya mekanisme pertahanan untuk mengejutkan pemangsa. Dan jangan risau, plankton bercahaya ni tak berbahaya pada manusia. Bayangkan setiap langkah yang korang buat, muncul cahaya biru, seolah-olah bumi sedang membalas sentuhan korang dengan cahaya. Kadang-kadang kita cari keajaiban di langit. Rupanya di bawah kaki pun penuh tanda kebesarannya. Memang benar, ciptaannya tak pernah gagal buat hati manusia terdiam dan terpegun. Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.